Hello semua, hari ini I nak test kau orang punya geografi di Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Kalau dapat semua betul, tahniah, kau betul-betul anak jati Malaysia. Dah bersedia? Kalau sudah, mari kita main sekarang. Soalan 1, di manakah ibu kota Malaysia terletak? Kuala Lumpur. Manakah negeri yang terbesar di Malaysia? Sarawak. Di manakah Gunung Kinabalu terletak? Sabah. Manakah bandar yang terletak di Sabah? Kota Kinabalu. Manakah negeri yang terletak di bahagian timur Malaysia? Terengganu. Tempat pelancongan popular di Sarawak termasuk Edison Garden Fishing. Mulu Caves. Manakah bandar utama yang terletak di Sarawak? Kuching. Negeri manakah yang popular dengan Taman Negara Pahang? Pahang. Manakah salah satu pulau popular di Sabah? Sipadam. Bandaraya manakah yang terletak di tengah-tengah Sabah? Kota Kinabalu. Tamatlah kuis-kuis kita hari ini. Jadi, berapa betul? Kalau dapat 10/10, korang ni memang anak jati Malaysia. Kalau 5/7, okeylah. Kena beri tumpuan di dalam classroom. Kalau bawah 5, maknanya kau tak pay attention dalam classroom. Okey, jumpa esok lagi dengan kuis-kuis lagi best. Bye-bye.